bertemu kita dalam audio siar podcast Suara TV. Pada kali ini kita akan membincangkan isu-isu pilihan raya negeri Sabah. Dan tetamu saya pada malam ini yang pertama ialah Cikgu Badrul Hisham atau lebih popular dengan Cikgu Bad, Ketua Bahagian Bersatu Port Dickson, juga pemengaruh politik terkenal di tanah air. Dan tetamu undangan yang istimewa hari ini ialah Saudara Farish Adam atau lebih popular dengan nama Kenny, calon Dun Tanjung Keramat, seorang daripada 11 orang calon Dun Tanjung Keramat. Betul. Jadi Dun Tanjung Keramat ialah salah satu daripada Dun di dalam Putatan. Betul. Ya. Sebagai permulaan, saya kena buka gelanggang ni supaya calon memperkenalkan dirinya. Jadi Farish, perkenalkan serba sedikit diri sebagai calon di Dun Tanjung Keramat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Kenny. Nama Muslim itu nama Muslim. Farish Adam Shah. Tapi lebih popular orang kenal Adam. Panggil Adam di kampung ni, orang panggil Adam. Jadi itulah yang kita dimandatkan menjadi calon bagi N24 Tanjung Keramat. Saya seorang ahli perniagaan dalam bisnes property management. Kita ada beberapa buah kedai-kedai atau rumah untuk disewakan kepada orang yang kurang berkemampuan ini. Sorry Adam, tadi you cakap you nama Muslim, Farish Adam. Maknanya sebelum ni you Chinese. Saya ceritakan ya. Saya dibesarkan oleh bapa tiri saya dari kecil lagi nih. Sejak umur dalam 5 atau 6 tahun tu, bapa betul dah pindahlah. Dan mama kahwin baru dengan suami yang berbangsa Brunei, dan itulah didikan yang diberikan pada saya Muslim Islam. Okay. Saya dibesarkan dengan Muslim Islam. Kalau sebelum saya masuk pada Cikgu Bad, saya nak tanya dulu. Kenapa nak bertanding dalam pilihan raya? Kita nak bantu warga Tanjung Keramat ini. Sebab Putatan ini unik. Ada orang cakap, dan kita juga menyelami. Saya ini dari golongan orang yang susah. Jadi kita paham orang yang bawahan ini, apa keperluan mereka di tempat itu. Contoh, banyak di Putatan ni, dia punya tahap atau zon belia yang pengangguran sangat tinggi walaupun dia di bandar. Jadi inilah saya nak bantu mereka ni. Mau bantu mereka sebab saya ada kepakaran dalam bisnes. Apa yang saya boleh kongsikan, saya kongsikan. Ini kita mau bantu. Ada lagi satu, yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Ini ada di Putatan. Tapi kenapa pilih Perikatan Nasional? Perikatan Nasional ni sebenarnya idol saya ni, Muhyiddin Yassin. Okay. Kedua, bos saya Datuk Sri Hamzah. Bila ada speech tu kan, sangat-sangat bersemangat. Tapi saya bila sebut idol Adam ni ialah Tan Sri Muhyiddin. Saya teringat the last kali terakhir saya datang ke KK 2 minggu lepas. Saya naik satu Grab driver, pemandu Grab ni, dia dari Putatan juga. Okay. Bila saya cakap dia sokong siapa, dia cakap dia sokong PN. Mula saya ingat Barisan Nasional. Saya teringat Barisan Nasional, tak cakap Perikatan Nasional. Dan saya tanya dia kenapa, dia cakap Tan Sri Muhyiddin. So sebenarnya apa yang very sentimental sangat Adam ataupun orang seperti itu pada Tan Sri Muhyiddin? Kalau kita ingat tahun 2022, musim COVID, dia ni digelar sebagai Abah. Abah yang menjaga rakyatnya apabila ditimpa masalah. Atau ialah musim itu COVID kan. Jadi dia jaga satu Malaysia ni. Dia sebagai bapa kepada anak-anaknya. Itu yang dia tunjukkan. Adakah ini pandangan saudara sebagai calon Perikatan Nasional dan mungkin terpencil, ataupun memang ada geruk orang muda sebegitu di Putatan ataupun di Tanjung Keramat ni? Kalau Perikatan Nasional? Ya. Ramai. Ya. Ramai. Diorang suka dan dia macam satu trend. Perikatan Nasional ni dia menampakkan memberi ruang kepada calon-calon muda.
dia beri ke apa? Yalah, beri ruang lah. Beri ruang dan apa perkataan tu beri peluang bagi anak-anak muda ni. Ruang dan peluang. Ya betul, itulah itu. Susah betul ayat tu dicari. Okey Cikgu Bat, ini menarik kawasan Tanjung Keramat ni kan. Kita tahu kawasan Timbalan Ketua Menteri yang separuh UMNO, separuh GRS, dan sekarang ada 11 penjuru dengan adik Datuk Syahilmi pun bertanding, Barisan Nasional bertanding. So, bagaimana strategi kempen Perikatan Nasional di Tun Tanjung Keramat? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pertama sekali terima kasih atas ruang ini. Pertama sekali ialah saya nak membawa kembali hari ini ada hampir 600 orang calon untuk merebut 73 kawasan. Soalan pertama yang ramai orang tanya ialah kenapa benda ni terjadi? Ini boleh dikatakan sejarah kali ini, kan? Dia terjadi adalah kerana kegagalan pemerintah itu. Kalau pemerintah itu makna meletakkan benchmark sebagai pemerintah itu terlalu rendah, gagal, dan apabila gagal semua orang nak cuba. Dia ada istilah dalam peribahasa Melayu ni, pokok tumbang kukura pun nak panjat. Ni yang berlaku sekarang ni. Semua kan? rasa dia boleh. Semua rasa dia boleh. Kan? Jadi kerana itu berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila saya melihat kawasan di contohnya ialah kawasan Tanjung Keramat di Putatan, kan? Kawasan boleh dikatakan tidak jauh daripada dalam kawasan lingkungan Kota Kinabalu, tetapi mempunyai permasalahan daripada segi aspek pembandaran, pembangunan sosial dan agihan kekayaan yang saya rasa sangat serius. Bila saya tengok, saya sangat terkejut. Dan saya rasa kekuatan kita pada kali ini apa dia? Saya rasa orang Sabah dah mula rasa maksima tahap penolakan mereka kepada politik warisan ini. Bukan parti warisan, tetapi politik mewariskan. Contoh kali ini cukup jelas tanpa berselindung suami dan isteri. Betul. Bapa bagi ke anak. Abang maknanya keluarga quote unquote istana ini kan sampai 6 susu galuhnya bertanding di beberapa parti, kan. Dan termasuk juga di kawasan yang kita sebut tadi boleh pula mewariskan abang waris adik. Kan? Okey. Tetapi persoalan paling utama ialah Perikatan Nasional, apa beza dia? Kan itu kita mengeluarkan calon-calon baru. Bila calon baru ni maksud dia apa? Okey, kita bercakap pada apa? Satu, sentimen Sabah for Sabahat. Semua orang bercakap. Tetapi masalah dalam Malaysia kali ni, dalam pilihan raya dan dalam Sabah ialah tidak pernah orang Negeri Sembilan jadi Ketua Menteri Sabah, tak pernah. Jadi Menteri Sabah, tak pernah, kan. Tetapi persoalan dia orang Sabah yang bekerjasama dengan pemimpin Semenanjung yang saling melindungi kegagalan dan korupsi mereka, kan. Dan mereka pula di Sabah ini istimewanya apa? Dia politik ni warisan. Mereka yang memang dah wolot, dah memang ada keluarga yang dalam kelompok tertentu. Jadi apabila mereka bercakap soal contoh anak muda, peluang pekerjaan yang menjadi kritikal di kawasan tersebut, macam mana orang ni nak bercakap peluang pekerjaan? Walaupun dia mungkin calon muda, tetapi dia sendiri tak perlu minta kerja dan dia tak pernah minta kerja. Kedua, apabila dia bercakap soal bekalan elektrik, dia cakap bekalan air dan sebagainya, mereka tak pernah ada masalah kerana elektrik terputus, mereka ada genset di rumah mereka. Dan ini adalah keturunan dan mereka duduk di atas dulang silver plate yang sangat baik. Apabila kita mendengarkan calon-calon muda ini, mungkin dia sangat lemah daripada segi politik, mereka sangat bukanlah orator yang baik, tetapi apa yang ada pada mereka? Mereka ialah pemimpin setempat. Memang bila dia bercakap soal cari pekerjaan tu, mereka bercakap soal dia. Mereka cakap soal kepayahan kehidupan tu, mereka bercakap soal dia. Jadi kan itu, dan bila saya turun ke sana, saya melihat saudara Adam, Kenny, di sana dengan networking muda dia. Seorang ahli perniagaan, belajar jurusan perniagaan, ahli perniagaan yang saya sifatkan berjaya,
track record kerja kebajikan banyak, dan bila saya turun dan saya minta panggil budak muda datang. Ya. Jadi justru itu saya melihat peluang yang sangat baik di sana dengan 11 calon yang ada dan pecahan undi yang ada itu. Tapi Adam, kalau ditanya lah kan, Ya. apa 3 perkara terpenting yang Adam nak buat di Tanjung Keramat sekiranya menang? The 3 first yang you rasa you boleh deliver pada rakyat. Saya rasa jawapan tu senang saja. Satu, bantu belia dari segi pekerjaan mereka, jaga kebajikan, dengar aduan orang. Itu saja. Ya. Dari segi permasalahan, kita tahu Tanjung Keramat ni salah satu masalah, kata silap saya betul kan, ialah setinggan. Ya. Ada separuh. Ya. So, bagaimana nak menyelesaikan masalah setinggan ini sebenarnya? Masalah setinggan ni ialah satu, kita tak boleh bagi terus. Tidak boleh bagi terus pasal itu merupakan memanjakan mereka. Tapi apabila kita bagi dorang ruang dan peluang untuk memajukan diri dorang, mungkin dorang boleh pick up step by step. Misalnya dari segi belia, okey, kalau ada orang muda, ada leverage, pengaruh di kalangan orang muda, tapi bagaimana nak berhadapan dengan golongan yang lebih matang, 40-50 ke atas? Apa approach Adam? Itulah sekarang umur saya 39. Ya. Dia kira dia muda, dia tua. Dia di tengah-tengah. Jadi itu kelebihan saya. Saya boleh masuk dengan golongan muda, boleh masuk dengan golongan yang emas ni. Bagaimana nak berhadapan especially dengan adik Syahilmi, adik timbalan ketua menteri, adik orang ahli parlimen di situ. Kan, yang pasti saya rasa dia punya networking, ground, sama ada kalangan belia ataupun di kalangan elit politik di situ lebih berpengaruh. Macam mana Adam nak mengatasi? Kalau dari segi itu, Alfi ni satu sekolah saya di Putatan. Jadi kalau dari segi kontak atau bertegur tu tidak masalah. Tegur macam biasa saja. Berkawan. Maksud saya macam mana nak cuba nak mengatasi pengaruh keluarga Syahilmi ini? Macam mana Adam approach Adam? Maksudnya pembawaan. Ya. Dia nak mendekati orang lain, nak tarik supaya dia menyokong saudara, bukan menyokong elit politik sedia ada ni. Okey. Begini, dia ada satu sentimen di mana ialah seperti Cikgu Bak cakap, yang dia dilahirkan dalam silver plate. Okey, itu satu. Yang kedua, yang B40 ini dia memang dari golongan yang susah. Jadi untuk dia kena main sentimen. Kena main sentimen dengan orang, kena fahamkan orang. Kalau kamu tidak teruskan mengundi untuk dia, hidup kamu begitu sajalah. Tapi kalau tidak, apa kata cuba yang baru, yang insya-Allah kita akan bantu mereka dari segi membawa suara dorang ni ke peringkat yang lebih tinggi. Cikgu Bat, apa jaminan anak muda yang menyokong Perikatan Nasional ni akan berlaku satu perubahan, satu pembaharuan yang lebih baik daripada apa yang dah ditawarkan oleh JRS atau Barisan Nasional sekarang? Saya suka jawab soalan itu dengan reverse balik, kan. Adakah kamu nak hidup pada keadaan hari ini? Hari ini permasalahan, peluang pekerjaan dan sebagainya, malah daripada segi peluang ini hanya berkisar pada kelompok penyokong rapat mereka, ahli keluarga mereka, dan persoalan dia ialah benda ini perlu kita hentikan. Untuk kita hentikan ini, kita tidak boleh memilih kelompok yang sama. Betul. Kami bukan menjanjikan bulan dan bintang, tapi persoalan sekurang-kurangnya ialah kelompok yang cuba membuat benda yang lain dan bukan dalam politik warisan, legasi, hegemoni yang mengawal itu. Banyak sangat sebut warisan ni. Heritage. Jadi macam orang kata mungkin kalau tak dipecahkan ruyung tu, mana akan dapat sagunya kan. Ya. Tapi dari segi keseluruhan overall, apa yang Perikatan Harapan boleh tawarkan pada orang Sabah? Pertama, bagi saya mudah. Anak-anak Sabah, khususnya kelompok muda ataupun kelompok yang berusia yang ada anak dan sebagainya, melihat bahawa takkanlah orang Sabah ni tak cerdik sangat, quote unquote,
asyik mencuba dengan kebergantungan dengan kelompok keluarga yang itu. Suami, macam saya sebut, saya ulang, sampai suami dan isteri kena bertanding, kan? Bila ditanya oleh wartawan, agak sombong dan angkuh dengan, siapa nak berjudi dengan saya kalau kata saya tak boleh menang. Itu bukan cara dia. Dan anak beranak, adik beradik, apa semua ni, benda ini perlu dihentikan. Politik legasi seperti ini perlu dihentikan dan perlu memberi ruang kepada mereka dengan idea baru. Selama ini masalah apa dia? Masalah dia benda ni bersambung dan tiba pilihan raya Sabah for Sabahan, Sabah for Sabahan. Sedangkan kita dituduh sebagai parti semenanjung. Masalah dia ialah kita memerlukan kestabilan. Yang orang Sabah perlukan apa? Ialah perubahan konkret. Bila kita bercakap soal peluang pekerjaan, dia bukan sahaja peluang pekerjaan mesti pergi kerja, tapi yang betul-benar berdasarkan kompetensi dan ruang pekerjaan yang setara dalam kos kehidupan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, kalau kita cakap soal perniagaan, pelaburan dan sebagainya, bagaimana Sabah nak bincang soal pelaburan kalau di KK, di universiti dan di hotel 5 bintang, air boleh putus? Kan? Dan masalah ini diwarisi berkali-kali dengan janji, bila tiba je pilihan raya, Sabah for Sabahan. Kan? Perikatan Nasional bukan parti semenanjung, dia parti nasional, parti Malaysia yang lahir di bumi Sabah ini. Dan bagi saya ialah ini tawaran kita kepada rakyat. Dan kita mari cuba dan kali ini, kasih bagus Sabah itu benar-benar sebenarnya ingin membawa idea ataupun keinsafan untuk merubah keadaan-keadaan ini. Kali pertama Perikatan Nasional bertanding ialah di Sabah dalam Pilihan Raya Negeri 2020. Ya, betul. Sejauh mana Cikgu rasa Perikatan Nasional boleh mengulangi sekurang-kurangnya pencapaian yang lepas, iaitu memenangi 17 kerusi DUN, saya rasa? Ya. Pertama sekali ialah saya tidaklah terlalu optimistik untuk mengulangi kejayaan tersebut. Tapi harapan kita kali ini ialah kita membawa perubahan yang lebih tidak bersifat maksudnya hanya dengan janji-janji, tapi orang yang sama dan kelompok yang sama. Saya akui pada yang lepas, saya berkempen di sini dan saya juga rasa tidak selesa kerana kita membawa watak-watak yang sama yang telah sebahagian daripada siri kegagalan dan menggagalkan negeri Sabah. Itu tidak boleh dilakukan begitu. Tapi alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah rancang, dan rupanya perancangan Allah itu untuk memisahkan benda ini. Kerana itu kali ini kita berpeluang untuk memunculkan tokoh-tokoh baru, watak-watak baru dan membawa harapan baru untuk negeri Sabah itu sendiri. Adam, dia bercakap seorang orang muda ni kan, kalau itu sekarang Sabah di Selah Putih atau dalam kemelut pendedahan oleh Albert Tay mengenai rasuah dan sebagainya. Sebenarnya sejauh mana orang muda di Sabah, especially di Putatan ni, sedar dan melihat isu ini sebagai satu isu yang menjejaskan prestasi kerajaan negeri selama berdekat-dekat lamanya, bukan sekadar salah GRS. Sejauh mana kesedaran itu ada dan sejauh mana Adam berjaya membawa kumpulan ini dengan saudara? Dia begini. Yalah, cerita pasal video tu kan. Saya rasa kalau mau simpan garam lagi, takut tambah masin. Bagus-bagus makanan tu sedap. Kalau tambah lagi garam, tambah masin, nanti jadi buruk. Jadi tidak payah saya ulaskan lagi. Saya rasa kalau beliau pun, dia masing-masing ada handphone. Masing-masing boleh menilai. Jadi kalau saya rasa orang boleh buat decision sendiri. Sejauh mana Adam yakin isu ni boleh membantu kempen saudara? Sejauh yang mungkin. Sejauh yang mungkin. Pasal benda ni terang-terang. Terang-terang, yang ada video, ada suara, apa semua. Tapi ialah sekarang orang kan kerajaan. Macam-macam boleh dielakkan. Sepatutnya kalau macam kita ni, orang biasa, kau baru nampak kau
ambil kuih itu masuk poket ke jalan, dah kena tangkap. Sudah baju merah. Nah, tapi kalau bagi golongan yang di atasan nih, benda ni terjadi macam sekarang ni lah. Cikgu Mat, adakah isu ini sekadar lalu macam tu akan kekal status quo ataupun saudara rasa dia boleh? Okey, itu kerisauan saya. Pertama sekali ialah ramai orang tidak melihat dan hanya melihat tidak mungkin terlepas pandang berdepan dengan pilihan raya semata-mata demi sentimen. Dan kerana itu juga strategi politik yang kebijakan Anwar Ibrahim ini dilakukan begini. Maknanya JRS bertanding cara JRS, UMNO Barisan Nasional bertanding cara Barisan Nasional, dan Pakatan Harapan bertanding cara Pakatan Harapan. Sebenarnya mereka ini dalam satu bakul, kan, saling berhubung dan saling berkongsi, dan ini pengulangan sejarah dan skrip apa yang berlaku dalam pilihan raya umum yang lepas. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila disajikan ini, rakyat selalu terlupa. Okey, contoh saya bagi tahu, Justice for Zara. Satu sentimen bukan saja menggegarkan Sabah, seluruh negara, dan setelah tentu Sabah bergegar. Tapi bila tiba pilihan raya, Justice for Zara tu seolah-olah tak dengar, kan? Seolah-olah dialihkan. Ada pula kelompok lain yang memisah, cuba mencuri sentimen itu untuk memecahkan undi. Tapi Justice for Zara itu kena dilihat daripada segi apa? Pertama ialah undang-undang secara kasta pelaksanaan. Orang kalau ada kedudukan istimewa, dia pelaksanaan undang-undang dia lain. Rakyat biasa kalau mati pun tak apa, tak peduli. Okey, itu. Jadi kalau itu difahami, maka keadaan berbeza. Termasuklah kali ini dalam sentimen rasuah. Pandangan saya mungkin sedikit berbeza daripada kelompok yang lain. Ya, masyarakat mungkin tahu isu video. Yang Albert apa sebagainya, masyarakat mungkin tahu, kan? Masyarakat juga mungkin tahu persoalan bagaimana syarikat Farhaj dikatakan mendapat keistimewaan dan memperolehi kawasan yang lebih besar daripada Kuala Lumpur untuk melombong. Sedangkan rakyat Sabah, tanah memang menjadi masalah di Sabah ini, kan? Tetapi kalau benda ini tidak dipeturun dan difahami betul-betul, saya merasa dia menjadi benda yang lalu aja. Ya, seperti mencurah air di daun keladi. Ya, betul. Dia basah tapi dia tidak memberi kesan. Ya, Kan? betul. Kerana itu cabaran jentera kita ialah untuk menggunakan 14 hari ini benar-benar memahamkan orang, okey, kamu pilih UMNO, Barisan Nasional, berarti kamu pilih JRS. Kamu pilih JRS berarti kamu pilih PH dan kamu pilih BN. Jadi itu yang perlu diberitahu. Dan kalau kamu pilih ini tiga-tiga, bukan sekadar apa yang berlaku ini akan terus disenyapkan, kan? Benda takkan selesai. Okey, contohnya JRS bercakap soal 40%, kan? Tetapi JRS terang-terang bekerjasama dengan PH. Soal dia ialah hari ini kita kena tipu. Keputusan mahkamah tersebut, Anwar kata tak rayu. Tapi bila hari ini terdedah rayuan tersebut, ternyata dia rayu semua, kan? Dan akhirnya siapa yang bersekongkol dengan PH? JRS tak boleh melepaskan diri. Dan begitu juga UMNO, Barisan Nasional, dalam isu rasuah dan sebagainya, ini semua terpalit. Dengan star-star terpalit apa semua. Kerana itu kekuatan, kelebihan. Orang melihat mungkin kelemahan. Tampilkan calon yang tak ada pengalaman apa semua seperti Adam. Seperti Adam. Sangat ni. Tapi Adam diambil kerana apa? Adam diambil kerana kerja kebajikan yang dia buat. Adam diambil kerana apa? Kerana track record dia bergerak bersama NGO. Dan kita nak ambil, lebih baik mengambil orang ini yang bukan orator, bukan bercakap, tetapi golongan yang bekerja. Orang yang bila dia bercakap soal pekerjaan, sebab dia cari kerja. Bukan kelompok yang mak bapak dah kaya dan dia tak pernah fikir pun nak cari kerja tu maksud dia apa. Jadi mungkin orang melihat kelemahan. Ini kelemahan. Perikatan Nasional ambil calon, cakap pun tak pandai, Tapi kita janji apa dia? Janji kita ialah inilah kelompok yang bekerja. Dan inilah kekuatan Abah ketika COVID. Abah itu bukan saja Muhyiddin Yassin. Abah itu ialah
no one left behind. Yang ketika negara sedang berdepan dengan perang COVID, yang tidak pernah imajinasi semua orang, ini perang berdepan dengan penyakit, tetapi sistem kerajaan perlu menjaga rakyat secara realiti, bukan sekadar bercakap, itu benar-benar boleh berlaku. Itu kekuatan bagi saya. Orang kata kelemahan, calon tak terkenal, calon lemah dan sebagainya, tapi bagi kami, kepada rakyat Sabah, ini ialah kekuatan kita. Ada berhadapan 10 lagi calon lain. Kita ada Saudara Jafri daripada Barisan Nasional. Ya, betul. Kita ada Alfi daripada JRS. Kemudian kita ada calon warisan, saya tak ingat nama dia, Warisan Firdaus. Ini kita ada APCO, kita ada KDM. Yes. Even Star pun saya ada di situ. Ya, ada juga. Dan satu lagi parti Bumi Kenyalang. Ya, betul. Jasni Matlani, betul? Iya, betul. Jadi bukan setakat parti saja hebat, tokoh-tokoh saya rasa Jasni dia dah penulis, tak kata silap saya. Ya, betul. Betul kan? Masing-masing. Sastrawan Sabah kan? Ya. Ni macam mana Adam seorang anak muda yang kali pertama masuk pilihan raya, dan saya masuk berpolitik pun mungkin 4-5 tahun, baru 4-5 tahun, Betul. nak berhadapan calon-calon senior yang orang kata cukup orator, tahu menguruskan mekanisme jentera parti. Macam mana ada nak berhadapan dengan isu ni? Yalah, memang kita harap maklum. Kandidat kali ini ada yang ada atas, ada bawah. Heavyweight ramai lah. Heavyweight ramai. Dan ya, kita tidak boleh argue pasal itu. Tapi Adam percaya kalau kita ikhlas bantu orang, jaga kebajikan orang, ikhlas bantu macam mana? Mesra approach orang. Ya, kita letak itu semua daripada ketentuan Allah. Kalau memang rezeki kita redo lah. Dah berapa lama bekerja dah? Dari 2019. Jadi memang merancang ke arah untuk memang dari 2019 tu macam ni. Dia dari 2019 tu saya di bawah naungan Ketua Bahagian Datuk Seri Asid. Time tu di bawah dia tu. Time tu dia Ketua Bahagian. Tapi selepas itu kami berjuang dah. Kami berjuang bantu rakyat, buat macam biasa. Sebelum ni pun memang buat. Habis kita ada berkawan dengan macam-macam NGO. So menjadi ahli bersatu ni sejak 2019? 2019. Jadi selepas tu diorang pindah ke sebelah, kita stay. Kita stay sebab Adam ada pendirian. Setia pada sesuatu yang kita sudah buat. Jangan sesekali jangan sesekali. Maknanya ini bukanlah calon tangkap muat. Ya. Yang tiba-tiba semata-mata nak cari orang muda, dapat orang muda. Mungkin orang kata kelemahan, tetapi bagi saya ialah kelebihan. Pertama, dia tak minta jadi calon. 10 yang lain tu berebut untuk menjadi calon. Tetapi dia tak minta jadi calon. Malah apabila mekanisme parti tu diaktifkan, kita mengesan, di sana siapa yang layak. Kita search dan kita cari dia, dan kita pujuk dia jadi calon. Dia kata, dia tak boleh jadi calon, dia bukanlah orator yang baik, dia masuk politik ni untuk servis, untuk bantu, kan. Dan by principle, kalau dia nak duduk di sebelah kerajaan dan hanya bermain politik kuasa dan keuntungan, dia dah lompat dah sama dengan yang lain, kan. Tetapi dia terus tunggu, kalau orang Sabah kata terus stay. Terus stay. Kita stay. Kan? Tapi, apa takut kita stay. Tapi soal dia ialah, dalam pada masa tersebut, kita pun tahu parti tidak memberi peruntukan dan sebagainya. Dia terus berkhidmat pada masyarakat. Saya kata, itu yang ketika saya cakap dengan dia, Adam, kamu tak boleh tunggu. Ini call for national service. Panggilan untuk tanah air ini perlu diwakili oleh orang seperti kamu. Oh, susah cikgu nak menang macam mana. Saya bukanlah hebat ni, nama ni. Saya kata, Adam, jangan takut. Kalau Tuhan kata kamu menang, kamu menang. Tapi yang penting ialah kamu kena ada usaha dan bersedia untuk menjadi calon. Dan watak inilah yang berlaku di Bongawan, berlaku di Klias, berlaku di banyak tempat yang kita terpaksa memujuk mereka jadi calon. Sedangkan dia ada background. Berhikmat, hikmat dia pada masyarakat, komuniti dan sebagainya. Itu sebab tadi saya tanya tu sebab
bila orang tengok calon muda ni, orang ingat Bersatu ambil siapa-siapa saja untuk jadi calon sebab Ya. dia tak ada calon. Tidak. Jadi Adam dengan latar belakang yang begitu panjang Hmm. dan saya rasa saudara mungkin boleh memberi cabaran yang baik dan insya-Allah kalau mungkin menang kan. Ya. So Hmm. apa kata-kata akhir apa kata-kata Adam untuk pengundi di Kata-kata akhir. Tanjung Karat, di Tanjung Keramat? Tanjung Keramat. Ya. Saya mohon kepada warga atau rakyat Tanjung Keramat ni mengundilah dengan bijak. Jangan mengulangi kesilapan yang lalu. Kalau kamu undi yang lama, begitu usialah. Tidak ada perubahan. Tapi kalau kita cuba berani untuk bawa perubahan untuk Tanjung Keramat, insya-Allah kita akan teruskan. Kita akan teruskan. Bukan sejak lepas dapat mandat ni 4 tahun hilang, 1 tahun sebelum mengundi baru mau muncul. Tidak. Itu bukan Adam. Adam walaupun kerajaan atau tidak kerajaan, Adam teruskan saja. Teruskan bantu mana-mana yang betul-betul perlu atas kemampuan Adam sendiri. Tidak minta bantu mana-mana. Ada juga kalau minta bantu dengan NGO, ya. Itu banyak, sebenarnya di Sabah ni banyak orang baik. Banyak orang baik. Tapi inilah yang kita perlu kenalkan dengan Tanjung Keramat ni, warga Tanjung Keramat ni, untuk bersedia untuk bawa perubahan. Bawa perubahan. Ya, bawa perubahan. Jangan takut. Jangan takut. Ini keluarga ini nanti dia tidak. Jangan takut. Adam ada. InsyaAllah. Baik, terima kasih Adam, terima kasih Cikgu Bat. Terima kasih. Ini merupakan sesi audio siar Suara TV yang insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan membawa lagi calon-calon lain rentas parti, bukan saja Perikatan Nasional, kita ada calon Barisan Nasional, GRS dan sebagainya. Dan semoga kita ucapkan selamat maju jaya pada Adam dan Cikgu Bat dalam kempen Terima kali ini. kasih. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.